Abang Haji ni romantik. Ambil kau. Orang tu romantik. Sweet, funny. Cuma alah, kita orang pun makan. In fact. In fact, kami makan bersuap. Masalah sikit tu biasalah. Macam mana pula? Makan bersuap masalah apa? Kadang-kadang bila suap tu kan. Abang, itu telinga. Sini bang. Dia tak perasan dah telinga dengan mulut. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak terangan nak balik apa. Doa yang baik-baik. Itu aja. Seterusnya, percaya pada hikmah macam saya sebut tadi. Ada hikmah di sebaliknya. Kerana Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi kita kaya, Tuhan bagi kita sihat. Tuhan tak bagi kita pangkat tinggi, tapi Tuhan bagi kita keluarga yang bahagia. Bayang balik rumah kan anak kita. Mama tak sihat ni. Mama makan ubat Makan ubat, mama minum air ni. Mama makan ubat. Nanti kalau mama tak sihat, semua orang susah. Sejuk apa perempuan? Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong lah tu. Ingat kau ada perut. Orang lain mana ada perut juga. Dia je perut. Ada. Kan alah anak mama. Mana ada anak mama? Mana ada? Nampak tak? Iya kadang dapat rezeki. Dapat rezeki. Orang kata apa? Suami yang penyayang. Suami balik. Sayang, abang balik ni. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Abang. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy tak cakap. Ya, benda. Itulah masalah orang perempuan ni. Kan? Kita saja bagi yang menaik. Kau tak nak ke suami yang romantik? Saya nak tanya, orang perempuan nak suami. Orang lelaki dengar tau. You all nak suami yang sifat macam mana? Cuba sebut. Penyayang. Lagi? Apa dia? Tak kedekut. Okey, lagi? Lagi? Romantik. Lagi? Rajin. Lagi? Kelakar. Lagi? Kaya bukan sifat kak. Oi! Duit dia kepala otak ni. Tak apalah, bolehlah tu. Sifat dia baik, rajin, romantic, sweet, funny, beriman, rajin, tak kedekut. Okay, fine. Tapi untuk makluman semua, sifat-sifat yang baik ni semua dah ready built in dalam diri lelaki. Cuma masalahnya bila dah kahwin, sifat ini dinafikan oleh isteri kadang-kadang. Suami buat kelakar, awak tak boleh serius ke? Bila suami sweet, abang rindu betul dengan isteri abang ni. Awak ni nak mati ke apa? Cik cakap nak apa? Saya selalu pesan, jangan sampai sweet, funny, tanggungjawab, rajin suami kita dihargai orang ketiga.